Alhamdulillah kita bersama di Konti waktu ni secara langsung bersama dengan Ustaz Fahrul Madjoy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk program Islam tu Indah. Kita bersama untuk pagi ni kerana Prof Muaya tak dapat bersama dengan kita atas urusan lain. InsyaAllah Alhamdulillah tak kurang hebatnya kita berkongsi tajuk pada pagi ni bersama rakan-rakan pendengar kita. Dan mungkin insyaAllah saya kongsikan berani menghadapi takut. Saya bila Ustaz forwardkan saya tajuk tu semalam, saya kata macam mana tu agaknya. Saya tak nak tanya Ustaz kerana saya nak berkongsi pagi ni insyaAllah. Mukadimah dulu Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dimuliakan Puan Mazlina Ismail dan juga rekan Ustaz Sufian. Seterusnya kepada semua pendengar Radio IKIM yang dihormati, didoakan dan diraikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita berada di dalam satu majlis ilmu, segmen Islam itu indah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita cahaya, kekuatan pada jiwa untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita akan jadi bekal untuk kita menghadapi kehidupan yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Saya pada pagi ini ditakdirkan mengganti Profesor Dr. Muaya. Tentulah yang menggantikan tidak sebaik yang digantikan, tetapi perjuangan perlu diteruskan. Sebab itu meminjam kekuatan daripada peribahasa lama, tidak ada rotan, akar pun berguna. Jadi anggaplah saya pada pagi ini akar saya yang menggantikan rotan. Sebenarnya saya nak mulakan majlis kita pada pagi ini dengan memetik ayat dalam Al-Quran pendek saja. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Rupa-rupanya kehidupan ini menipu daya. Jadi kita perlu melihat yang tersirat daripada kehidupan ini. Justru marilah kita hayati satu ungkapan, semua manusia tertipu kecuali orang yang berilmu. Dan semua orang berilmu tertipu kecuali orang yang beramal. Dan orang yang beramal juga tertipu melainkan orang yang ikhlas. Jadi mudah-mudahan dalam kehidupan ini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka ruang untuk kita menambah ilmu dan mendorong hati kita untuk beramal dengan ilmu itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan ke kita keikhlasan. Daripada situlah insya-Allah barulah amal dan ilmu itu kita memberi manfaat. Pada pagi ini saya seperti mana yang telah diwar-warkan tadi, kita nak berbincang tentang takut, berani menghadapi takut. Tetapi takut yang kita nak bincangkan pada pagi ini dalam arti kata yang luas. Bukan kita takut kepada sesuatu, tetapi bagaimana ketakutan dalam kehidupan kita. Dalam arti kata kita tidak mempunyai hati yang bimbang, gusar, galau, ataupun semua yang tak kita seronok. Bagaimana kita nak menghadapi kehidupan ini? Kerana sesungguhnya kehidupan ini kita akan menghadapi sesuatu yang kita tak sangka, yang kita tak jangka dan kita tak minta. Dalam hidup ini kita akan menghadapi sesuatu yang kita tak sangka, tak jangka dan tak minta. Justru kita sebagai hamba, kita bukan tuan dan kita bukan Tuhan. Jadi kita nak sesuatu yang manis, kadang-kadang kita terima yang pahit. Kita nak berjaya, kadang-kadang ditakdirkan kegagalan. Kita nak semuanya lancar, tetapi kadang-kadang ada tergendala sekatan di mana-mana. Jadi daripada itulah timbulnya kita rasa macam bimbang, resah, gusar. Jadi perlu ada satu keberanian dalam menghadapi hidup yang tidak dapat dijangka, disangka dan diminta ini. Ini penting, Sebenarnya kalau kita lihat takut ini adalah fitrah. Semua manusia takut.
dalam hati yang diciptakan oleh Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan takut. Semua manusia takut, sama ada orang yang berjaya ataupun orang yang gagal, semua ada rasa takut. Ya, sama ada orang itu yang memang terkenal sebagai seorang yang berani ataupun orang yang memang penakut, memang ada rasa takut. Cuba kita tengok macam mana penakluk yang besar yang kalau kita yang kata-katanya terkenal, I come, I see, I conquer, Julius Caesar, dia takut juga. Dia takut dengan halilintar ataupun petir. Kalau kita tengok orang yang besar di dunia dan juga di akhirat, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi diceritakan dan beritakan sahih, dan dalam Gua Sur dia ada rasa takut untuk keselamatan bukan dirinya tapi keselamatan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditenangkan oleh Rasulullah dengan kata la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Jadi soalnya sekarang bukan kita nak mengelakkan diri pada takut, tetapi bagaimana kita nak menghadapi takut. Jadi orang yang berjaya, orang yang dapat memanfaatkan rasa takut sebagai tapak lonjak untuk dia lebih jauh dan ke hadapan. Manakala orang yang tidak berjaya, dia akan terbentur ataupun dipukul mundur akibat ketakutannya. Jadi sebenarnya Mas, sedikit takut penting dalam hidup ni, sebab kalau kita dengan sedikitnya takut itu, kita akan dapat usahakan untuk kita lebih berjaya. Contoh mudah, kalau kita dikejar oleh anjing, tentulah kita ada rasa takut. Sama ada kita ambil batu, kita baling dia balik, ataupun kita lari lebih laju. Kalau tak ada takut, susah kan. Tetapi kalau kita terlalu takut, kita akan panik, kita akan terpaku di situ hingga kita digigit. Jadi penting. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan fitrah rasa takut ini dalam jiwa manusia dengan kasih sayangnya supaya manusia berjaya. Contohnya, apabila kita takut miskin, kita akan berusaha untuk kita menambah pendapatan supaya kaya. Apabila kita takut jahil, kita akan berusaha untuk mendapat ilmu supaya kita mendapat kelulusan ataupun kita dapat ilmu yang tinggi. Lebih-lebih lagi apabila kita takut gagal, kita akan berusaha untuk berjaya. Dan paling penting, apabila kita takut kepada Allah, kita akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Jadi takut ini ada manfaatnya. Subhanallah. Kalau orang yang berjaya, dia akan hadapi rasa takut dan dia akan bertindak untuk menghadapinya. Dia tidak lari. Jadi sebab itu kita berani menghadapi takut, tajuk kita ni. Jadi apabila ada takut miskin, takut gagal, takut tidak disayangi, takut takut dipinggirkan, jadi kita berusaha. Bila kita berusaha untuk mengatasi rasa takut, mungkin kita terdedah kepada berjaya atau gagal. Tetapi tak apa, gagal pun tak apa. Sebab bila kita gagal menghadapi apa yang kita takut tu, sekurang-kurangnya kita mendapat ilmu dan kita dapat pengalaman untuk memulakan dengan lebih bijaksana. Tetapi bagaimana kalau kita menghindar daripada takut, maka kita akan terus terpinggir, kita akan terus gagal. Sebab itu di dalam pendidikan yang dikata untuk membangunkan manusia, dikatakan membuat keputusan yang salah lebih baik daripada tidak membuat keputusan. Jadi kita buat keputusan kerana berani, kita fikir-fikir, kita buat orang kata calculated risiko. Kita dah fikirkan, dah kirakan risiko. Tak apa kita buat. Daripada kita takut nak buat keputusan, akhirnya kita terus ignore ataupun kita tinggalkan. Baik. Sebab itu orang yang berjaya, dia tidak katakan bahawa dia gagal. Selalu Profesor Muhayya dia kata yang ada hanya feedback ataupun yang dikatakan maklum balas. Dengan maklum balas kita akan dapat kekuatan melalui ilmu dan pengalaman untuk memulakan dengan lebih baik. Baik, bila kita lihat dalam menghadapi takut ni ada tiga golongan. Pertama, golongan yang mengelakkan diri. Orang yang mengelakkan diri ni sama ada pada tempat, pada perkara, pada peluang, pada keadaan-keadaan yang menyebabkan dia feel awkward ataupun dia tak rasa selesa, dia akan menghindarkan diri. Dia tenang dalam comfort zone selesanya. Dia tak suka pada zon yang mencabar. Kerana apabila dia pergi kepada zon mencabar, dia akan menghadapi benda-benda baru yang dia tak tahu dan dia takut. Jadi dia takkan pergi. Jadi orang yang begini, dia tidak suka pada cabaran, dia tidak suka kepada pembaruan, dia tidak suka pada dugaan. Jadi orang macam ni tidak akan berjaya. Kerana kejayaan kita sebenarnya bukan berada di zon selesa kita, tetapi berada di zon mencabar kita. Bayangkan bagaimana seorang bayi yang terus
selesa tidur, tidak mengesot, tidak merangkak, tidak belajar berjalan kerana dia takut jatuh. Jadi tidak, sunnatullahnya kita tidak boleh lari daripada ketakutan. Jadi ramai orang yang apabila berdepan dengan takut dia lari, dia menghindarkan diri. Baik, yang kedua ialah orang yang pasrah membuta tuli. Ya, orang ini apabila dia menghadapi takut, dia tidak lari, tetapi dia sediakan diri dia sebagai punching bag aja. Ya, dia hanya kena saja. Dia mengharapkan dengan dia pasrah, dia dengan menyerah, kan nanti ketakutan ini akan hilang. Memang ketakutan tu hilang, tetapi akan datang lagi ketakutan lain. Jadi kalau sebab itu kita jangan membina harapan yang kosong. Masalah akan selalu berlaku. Sebab itu dia akan datang satu demi satu. Ketakutan akan datang satu demi satu. Yang pastinya ialah bukan saja kita pasrah menghadapi, tetapi apakah yang kita boleh dapat apabila kita menghadapinya. Itu satu. Ya. Jadi golongan yang ketiga ini golongan yang berjaya, Mas, iaitu golongan yang bijak dan sabar. Sebab tu saya letakkan entry pagi tadi, kebijaksanaan dan kesabaran akan memanfaatkan ketakutan untuk melonjak lebih jauh. Berjaya. Artinya orang yang berjaya ni ialah orang yang sabar ketika dia menghadapi ketakutan. Bukan dia sabar, tetapi dia bijak. Kalaupun dia kalah ataupun kalaupun dia terbentur seketika, dia belajar. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Kenapa? Apabila dia jatuh sekali, oleh kerana dia berjalan, dia berani berjalan dan dia jatuh. Tetapi dia tak jatuh pada lubang yang sama dua kali kerana bila dia jatuh kali pertama, dia belajar, dia dapat ilmu, dia dapat pengalaman hasil daripada ketakutan tu, dan dia memulakan dengan lebih bijaksana. Jadi ini orang yang berjaya, Mas. Sebab itu sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, cuba bandingkan kita dua keadaan. Ini satu analogi. Kita naik kapal terbang, kemudian bila dah kapal terbang tu take off dan berada di atas di udara, tiba-tiba satu gegaran berlaku dan juga asap keluar daripada sayap kapal terbang tu, dan kita terdengar pilot itu bersuara begini, Assalamualaikum, tenang, kita sedang menghadapi kesukaran dan saya akan cuba mendaratkan kapal terbang ini di lapangan terbang terdekat. Semua berdoa dan saya akan berusaha. Itu kita dengar satu keadaan. Satu keadaan lagi, kita naik kapal terbang yang sama, yang dah terdengar letupan dan juga terdengar juga terlihat juga asap, tapi kita dengar suara pilot menggeletar. Habislah kita tidak akan ada, saya pun tak tahu apa nak buat. Jadi kalau kita diberi pilihan, Mas, kita nak menjadi pilot, kita nak naik kapal terbang yang dipandu pilot pertama atau pilot yang kedua? Yang pertama. Tetapi hakikatnya dalam kehidupan kita, apabila menghadapi kehidupan kita, diri sendiri yang kita pilot pada hidup kita, kita selalu menjadi pilot yang kedua. Iaitu apabila ada rasa takut, kita tidak berani menghadapinya dan kita panik dan kita tidak pandai untuk menghadapinya. Jadi dua perkara yang kita ingin kongsikan bersama pada pagi ini, bagaimana kita ada kebijaksanaan dan bagaimana kita ada kesabaran dalam menghadapi takut yang akan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Ini Jadi kita boleh teruskan ataupun kita bagi laluan. InsyaAllah kalau boleh kita akan buka talian kita 03-6205-1500. Sekali lagi 03-6205-1500 untuk rakan-rakan kita berkongsi pandangan, persoalan yang diajukan kepada Ustaz Fahrul pada pagi ini. InsyaAllah boleh hubungi kami sekarang. Rakan tugas saya Syafiq Zulkifli bersedia menanti panggilan anda, InsyaAllah, atau juga menerusi Facebook IKIM FM. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali bersama Ustaz selepas ini. Bahagianya negara apabila bahagianya masyarakat. Bahagianya masyarakat apabila bahagianya keluarga. Bahagianya keluarga apabila individu dalam keluarga itu celik mata hatinya. Bersama Prof Muaya dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kuala Lumpur 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Dan at the end of the day, kita maafkan semua orang dan kita insya-Allah pagi esok kita boleh bangun dengan keadaan yang bahagia, supaya kehidupan kita akan lebih bermakna lagi di sisi Allah.
InsyaAllah terus bersama di pilihan utama anda IKIM FM. Anda masih lagi bersama dalam rancangan Islam Itu Indah. Pada pagi ni kita bersama dengan tetamu istimewa Ustaz Fahrul. Dan Alhamdulillah bicara berkenaan tajuk kita pagi ini, berani menghadapi takut. Satu perkara takut Ustaz sebut tadi ya, semua orang ada masalah ataupun menghadapi perasaan ini. Dan bila Ustaz sebut tu, saya teringat kepada ayat Al-Quran yang Allah sebut, maksudnya ya, surah Al-Baqarah ayat 155, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu ya Ustaz sebut tadi, itu dia sabar juga Ustaz. Kalau kita lihat setiap orang dilanda musibah dalam kehidupannya mengikut tahap kemampuan kita Ustaz. Pastinya kita tahu rakan-rakan kita ada yang menghadapi ujian-ujian tertentu, banjir baru-baru ini contohnya, banyak lagi. Mungkin bagaimana Ustaz kita nak melihat, sebelum kita bersama rakan-rakan panggil kita, kita nak melihat ujian-ujian ini, ketakutan-ketakutan ini sebagai satu perkara yang mendatang, perkara baik akan mendatang Ustaz. Silakan. Sebenarnya kita mesti ada yang dikata kebijaksanaan, yang satu lagi iaitu kesabaran. Oleh kerana soalan ini dah ditimbulkan, saya pergi kepada yang kedua teruslah, kesabaran. Kesabaran ini datang daripada iman. Sebab tu ketika Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, tetapi diikuti innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jadi rupanya kehidupan kita ni seperti mana yang dibacakan tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, artinya kita akan sentiasa diuji. Hidup adalah ujian. Sebab itu tukar dulu kita melihat hidup ni satu ujian. Jadi apa saja berlaku, banjir ke ataupun kematian ke atau perkara-perkara yang tidak diingini, jangan katakan itu masalah, tapi katakan itu ujian. Jadi itu saja memberi satu makna yang berbeza. Kita sedang menghadapi ujian, kita sedang menghadapi masalah, kan beza. Jadi apabila diuji, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menguji kita, kerana dalam ujian itu ada didikan. Jadi Allah menguji kita untuk mendidik kita. Jadi bila kita dididik untuk kita menjadi lebih kuat daripada yang diuji. Sebab dalam ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk penghapusan dosa kalau kita berdosa, dan memang kita berdosa pun. Jadi ujian ini sebagai satu mesti kata air mutlak yang akan membersihkan hati kita yang berdosa. Jadi macamlah kita tengok baju yang kotor tadi mesti dimasukkan dalam mesin basuh, diguling-guling dan semuanya. Itu tapi maksudnya lepas keluar daripada mesin basuh tu, baju tu akan bersih. Itu satu. Yang kedua, Allah menguji kita kerana Allah sayang kita. Kerana apabila kita berdepan dengan banjir ialah sesuatu yang kita kata kita tak minta, dan kadang-kadang kita tak duga. Kita tengok ramalan ataupun jangkaan cuaca. Dia kata dulu ramalan cuaca ditukar daripada jangkaan cuaca. Itu dengan sifat kehambaan yang terbatas, ilmu kita yang terbatas. Kita rasa ini hari ini cuaca baik, dengan itu kita kadang-kadang orang terdorong melakukan maksiat. Tetapi apabila banjir, orang ingat Allah balik dan sebagainya. Ini salah satu didikan. Allah didik kita melalui yang dikatakan yang kata ayat-ayat Allah melalui Al-Quran, dan ayat-ayat Allah juga yang dikata ayamullah, hari-hari yang Allah datangkan dengan ujian-ujian ini. Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan banjir ini, menunjukkan bahawa Allah beritahu kepada kita Allah Maha Besar. Dan kembalilah kepada Dia. Ini isyarat-isyarat yang tersirat di sebalik yang kita tak suka ini sebenarnya. Itulah hebatnya ujian. InsyaAllah kita dah janji nak terima pemanggil kita Ustaz ya. Waktu ini kita dengarkan dari Kedah dulu, Cikgu Fazlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ingin saya ucapkan amat rindu dan amat rindu untuk bersama dengan Ustaz Fahrul. Sekian lama tidak bersama. Yang pertama sekali, ketakutan yang dicipta. Sifat ketakutan yang dicipta sendiri sebagai untuk menjentik semangat untuk yang mencabar untuk meneruskan kehidupan. Yang kedua, adakah kita ini manusia seringkali berada keadaan-keadaan yang selesa dan terus mencipta keadaan yang selesa itu agar diri tidak dimamah oleh sebarang ujian, sebarang cabaran dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ingin saya ucapkan.
Kita respon terus pada Cik Fazlan ni, betul begitu ya. Jadi ada ketakutan yang dicipta, ada ketakutan yang memang berlaku dah. Sebenarnya saya ingin fokus oleh kerana soalan Cik Fazlan tadi, terima kasih Cik Fazlan relevan dengan apa yang saya akan perkatakan ini. Jadi pertama, kita mesti ada kebijaksanaan dalam menghadapi ketakutan. Tak cukup kita sabar saja, tetapi kena bijaksana. Sebab orang mukmin itu dia sabar bila jatuh ke lubang, dan dia tidak jatuh lubang yang sama kerana kebijaksanaan dia, bukan kerana kesabaran dia. Dia boleh bangun semula. Baik, mengikut analisa ahli-ahli psikologi tentang ketakutan yang ini kita nak kongsikan bersama. 60% ketakutan adalah hanya andaian-andaian, hanya prasangka yang tidak asas, tidak ada asas, tidak ada fakta, hanya prejudis semata-mata. Takkan berlaku pun. Ini manusia, dia takut pada perkara yang dia diandai-andaikan. Contoh yang prasangka, sangka-sangka buruk dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nampak seorang, orang ni nak mengata kita ke, kita rasa orang bercakap-cakap, orang mengata kita, sedangkan kita ignore je, tak ada apa-apa pun. Ataupun kadang-kadang kita dah tutup dah semua keselamatan di rumah kita. Pintu pagar kita dah kunci, pintu rumah pula kita dah kunci, tapi masih lagi tu kalau malam ni perompak datang ke begitu. Ataupun macam mereka yang nak menjelang perkahwinan ini menjelang perkahwinan ni dengan kita dah istikharah, kita dah buat penyelidikan sedikit kepada bakal isteri kita atau bakal suami, tetapi bila nak menjelang perkahwinan tu masih ada takut lagi. Macam mana aku layakkah, dia layakkah, macam ni. Jadi ini andaian-andaian yang kita sebenarnya kita kena kita kena pinggirkan. Sebenarnya tak berlaku pun, takkan berlaku pun. Jadi ini yang analogi, saya katakan analogi, walaupun analogi ini tidak sesuai dengan orang Islam, tetapi kita ambil analogi ini ketakutan yang 60% berdasarkan andaian-andaian ini dia seperti mana yang kita membayar bunga pada pinjaman yang kita tak lakukan. Kita macam bayar bunga pada pinjaman yang kita tak lakukan. Itu yang saya kata analogi ni sesuai untuk orang bukan Islam, tapi kita boleh ambil. Maksudnya kita tak pinjam apa-apa pun, kita kena bayar kayak bunga saja. Kan itu ketakutan yang saya rasa tidak berbaloi. Satu perkara yang belum terjadi sudah kita risaukan, sudah kita bimbangkan, sudah kita takuti. Belum terjadi. Jadi bila terjadi nanti dua kali kita rasa susah Pertama, andaian yang kita rasa sangka-sangka dia akan berlaku, dah risau. Bila benar-benar berlaku, satu kali lagi risau. Tak berbaloi, dua kali risau Jadi ini kita kata. Jadi sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melarang dia kata, yang dia katakan jangan prasangka, jangan ada sangka-sangka. Bahkan sangka-sangka itu termasuk ismun kabir, maksudnya dosa-dosa. Ini kata prejudis. Prejudis ini daripada perkataan prejudge, maksudnya sebelum ada apa-apa lagi kita dah judge dah satu perkara. Tidak, kita kena lihat dulu. 60% sebenarnya tak berbaloi untuk kita hadapi. Ni 20% lagi ketakutan mengikut penikajan ini adalah peristiwa-peristiwa lampau, masa-masa lalu, kisah-kisah silam, tragedi ke apa yang kalau kita takut ke tak takut ke, memang tak ada apa-apa makna, apa-apa erti. Benda tu dah kita tak boleh nak buat apa-apa lagi. Seperti mana kata Dale Carnegie dalam bukunya Stop Worrying and Start Leading, dia kata jangan menggergaji habuk kayu. Jadi benda dah berlalu. Jadi ada setengah orang dia sentiasa dihantui oleh ketakutan masa silam. Dia bawa balik kenangan-kenangan. Dia pernah didera waktu kecil, dia pernah dipinggirkan di sekolah rendah, dia IPT dulu. Sekarang umur dia sekarang berapa? Umur dia dah 50 tahun, macam 53, masih lagi mengenang peristiwa-peristiwa yang lama ni. Dia menjadi trauma dan fobia dalam hidup kita. Subhanallah, sekali lagi tak berbaloi. Sebab apa? Kalau kita mengenang peristiwa-peristiwa pahit, tragedi-tragedi silam, kita sebenarnya disengat dua kali lagi. Satu, ketika kita disengat oleh peristiwa itu buat kali pertamanya dulu, dan sengatan kali kedua ialah apabila kita mengenangnya semula. Jadi itu yang dia kata yesterday ended, yang dia kata masa lalu dah habis dah semalam, jangan fikir-fikir lagi. Satu dah yang ni. Jadi kita tak berbaloi untuk kita disengat dua kali oleh satu peristiwa ataupun tragedi masa silam. Ini yang kedua, 20%. 10% lagi ialah ketakutan yang remeh-temeh. Yang remeh-temeh, yang macam kata baju kita sesuai tak hari ni, macam mana warna kereta kita ni sesuai. Yang remeh-temeh, yang tak berbaloi langsung untuk
kita takuti. Contoh ya, makanan yang kita order ataupun yang kita minta daripada warung, kemudian kita makan tu tak sedap. Ya, sebenarnya Rasulullah kata kalau tak sedap kita tinggalkan saja. Jadi apa yang kita kenang-kenangkan satu hari tu, kita cakap lagi. Benda tu remeh-temeh. Belajar tersenyum dengan kesilapan-kesilapan kecil kita dan juga perkara-perkara yang remeh-temeh dalam kehidupan kita. Itu penting ya, ya Mas. Kemudian tinggal 10% lagi. Ya. Tinggal 10% lagi. Berita baiknya ialah daripada 10% ni hanya 4 ataupun 5% saja yang benar-benar patut kita takut. 4 dan 5% saja yang benar-benar. Jadi bayangkan betapa banyak tenaga kita, perasaan kita, pemikiran kita sudah habis pada 95% ketakutan yang tidak berbaloi dan dia sudah letih untuk menghadapi 5% yang benar-benar patut kita hadapi. Di sinilah selalunya manusia gagal kerana dia takut apa yang sepatutnya dia tak takut. Dia tak takut. Yang 95%, iaitu 60% yang andaian, 20% yang telah berlaku, 10% lagi perkara-perkara yang remeh-temeh. Yang itu tenaga-tenaga tu dah habis banyak, baru dia nak tumpu kepada 5% yang perlu dia takut. Yang sebenarnya. Baik. Kalau begitu, takdir-takdir daripada Allah ni kita sangka baik, kita mengharapkan yang terbaik. Kita mengharap yang terbaik, tetapi kita bersedia untuk hadapi yang terburuk. Kita mengharapkan yang terbaik, tetapi kita bersedia untuk menghadapi yang terburuk. Kalau gitu kita takut jugalah yang terburuk. Tidak. Sebab itu perkataannya, kita mesti fikir yang terburuk, tapi jangan khawatir. Mesti fikir, bukan khawatir. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang buruk tu kita fikirkan juga. Tetapi jangan kita terlalu khawatir menyebabkan kita tidak boleh kita melangkah. Kita tak boleh melangkah. Jadi satu lagi berita baik, apabila kita menghadapi ketakutan-ketakutan ni, ketakutan-ketakutan dalam hidup ni, baik Mas ya. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Itu penting. Keyakinan itu sebenarnya kalau kita pasakkan, kita sematkan di hati kita dengan kukuh, bahawa Allah tidak menguji kita di luar kemampuan kita menghadapinya. Itu akan satu kekuatan. Betul. Maksudnya Allah akan datangkan nusrahnya, Allah akan datangkan bantuannya kepada kita apabila menghadapi ujian, dengan syarat kita akrab dengan Allah. Sebab itu kalau kita tengok kalau kita tengok kadang-kadang betul ke kenyataan ini? Allah akan menguji kita. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Tapi kadang-kadang Allah uji kita dengan ujian-ujian tadi, nampak macam tak mampu kita menghadapinya. Sebab tu ada orang kata, tak boleh saya hadapi macam ni, kesedihan ni terlalu, kehilangan ni terlalu dan sebagainya. Sebenarnya kita kuat. Kita lebih kuat daripada apa yang kita sangkakan. Cuma apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, waktu itu kita kena fully utilize ataupun kita optimumkan kekuatan kita. Itu maksudnya, bila Allah uji itu sebenarnya Allah nak kita bangunkan kekuatan daripada dalam diri kita yang selama ni terpendam dengan ujian itu. Itu pentingnya. Kekuatan kita ialah sebagai satu persiapan. Sebab itu bila kita kata kita kegagalan, saya baru ni dengar apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kadang-kadang bila kita gagal, sebenarnya pertama Allah nak ajar kita sesuatu dengan kegagalan itu. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi persiapan kita untuk mendapat kejayaan yang lebih besar. Itu Jadi kita nak yang kecil, tiba-tiba Allah tak bagi. Jadi hasilnya kita belajar, rupa-rupanya Allah nak bagi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Ini penting. Jadi itulah yang kekuatan. Sentiasa takut kepada sepatut yang apa yang kita takut. Contohnya, apabila kita takut kepada Allah, ini penting. Kita takut dengan sebenar-benar. Apabila kita takut kepada Allah, hasil keimanan kita kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada kita. Dan kita akan menghadapi kehidupan ini dengan keberanian. Keyakinan. Jadi yang penting kita takut pada Allah, barulah timbul keberanian untuk menghadapi ketakutan. Itu yang kesimpulan saya lah dalam hal ini. Kira juga jawapan Ustaz untuk Cikgu Fazlan tadi menjawab banyak persoalan menerusi Facebook juga. Dan kita raih lagi Ustaz daripada Johor Bahru, dari Tina. Assalamualaikum Ustaz, dengan DJ Mas. Saya nak bertanya mengenai perasaan yang tajuk yang dibincangkan hari ini. Macam ni Ustaz, saya baru berhijrah
saya berubah kepada arah kebaikan lah. Baru nak mula solat semua. Lepas tu saya nak mempertingkatkan ibadah saya tu. Saya cuba untuk bangun seawal pukul 4 pagi untuk buat tahajud. Lepas tu baru-baru ni saya ada dengar Ustaz dekat IKIM juga mengatakan lebih baik kita buat solat taubat sebab kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Cuma yang menjadi persoalan saya sekarang ni, sebab saya kadang-kadang bila saya buat solat tu, tiba-tiba macam hari yang saya terlampau letih, saya tak terlajak tidur tau Ustaz. Jadi apa yang saya rasa, saya macam takut bila saya terlepas satu ibadat tu, especially sunat, saya takut saya diuji lagi. Sebab memang saya sedang diuji sekarang dengan ujian-ujian orang sekeliling saya, financial. Jadi macam mana, betul ke apa yang saya rasa ni Ustaz? Ustaz. Okey, apabila kita berhijrah, tahniah ya, kerana kita berhijrah. Bila kita hijrah, kita bergerak daripada zon selesa kita kepada zon yang mencabar. Tentulah ada cabaran. Tetapi cabaran itu akan menguatkan kita kalau kita pandai dan bijaksana menghadapinya. Tetapi cabaran akan menyebabkan kita patah balik ke belakang kalau kita tidak ada kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapinya. Itu satu. Yang kedua, apabila kita mula berubah, yang paling penting bukan mempertingkatkan ibadah. Bukan mempertingkatkan ibadah, tetapi dengan menambah ilmu. Ya, menambah ilmu dahulu. Ya, ilmu dahulu. Sebab kadang-kadang bila kita berubah, kita semangat. Bila semangat terus kita ibadah. Kita buat bangun malam, kita buat puasa sunat dan sebagainya. Tidak. Apabila kita nak berubah, yang penting pertama kita terus tingkatkan ilmu. Kerana ilmu ini akan menyebabkan kita tidak berpatah balik apabila semangat kita kendur. Sebab tu ada setengah orang yang bila dia berubah, dia semangat, dia buat ibadah banyak-banyak. Oleh kerana waktu tu manusia ni jemu kan, manusia diuji, akhirnya dia hilang semangat. Kemudian dia patah balik. Sebab apa? Tak ada ilmu yang mengikat dia, tidak ada ilmu yang mengingatkan dia. Sebab itu perlu kita duduk dalam majlis ilmu dulu. Sebab itu kalau kita lihat selepas gunung taubat, kena ada gunung ilmu dalam marhalah kita menuju Allah. Jadi ini penting, kita menambahkan ilmu dan duduk dalam suasana ilmu. Jadi ilmu nanti bila kita dah tak semangat, kita nak patah balik kan, ataupun kita ada godaan, ada temptation, yang godaan untuk menyebabkan kita belakang, ilmu bagi tahu. Al-ilmu nurun, ilmu ni cahaya, dia bagi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan pergi kepada amal-amal yang sunat. Kita kena jaga amalan yang wajib dulu. Amalan yang wajib tu ialah solat 5 waktu. Sebab tu misal kata, kalau kita dalam qiyamul lail contohnya, solat isyak berjemaah itu separuh malam, dan solat subuh berjemaah itu seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Itu kena tahu. Jadi kita jaga yang wajib tu sebenarnya lebih afdal daripada kita membuat yang sunat. Tak salah yang buat sunat, tetapi jangan sampai kita membuat amalan yang sunat hingga akhirnya kita mengantuk waktu subuh. Ataupun kita besoknya bila kita bekerja, kita dah letih lesu. Itu satu. Kemudian ingat kata pesanan Nabi Muhammad Ghazali, meninggalkan maksiat di siang hari lebih afdal daripada kita berjaga waktu malam. Jadi maksudnya ada perkara-perkara yang lebih utama untuk kita dulukan daripada perkara-perkara sunat. Sebab tu pesan saya, tambah ilmu, kemudian duduk dalam suasana yang baik, cari kawan yang baik, cari program yang baik, dan kemaskan ibadah-ibadah asas kita. Itu foundation, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan seterusnya Cik Nasir dari Ipoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cik Nasir. Ustaz. Ini soalannya macam ni Ustaz. Pasal takut ni kan. I take myself as an example. Kita selalu cakap takut mati. Tapi tak takut-takut juga. Mulut tu bercakap takut, tapi praktikalnya macam mana? Wallahu alam. Assalamualaikum. Dalam syariat dia ada yang dikatakan takut mati. Dalam Islam sebenarnya kita tidak diajar tentang takut mati. Kita mesti ingat mati. Beza antara takut mati dengan ingat mati. Bila kita ingat mati, itu orang yang bijaksana kerana persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Orang yang takut mati, dia akan hilang semangat untuk menghadapi kehidupan. Tetapi orang yang ingat mati,
dia akan gunakan kehidupan ini dengan baik, kerana dia nak pergi ke tempat yang lebih kekal abadi. Sebab tu Dr. Yusof Qaradawi kata, mencintai syurga bukan berarti meminggirkan dunia. Artinya kita mencintai kehidupan selepas mati, bukan artinya kita meminggirkan kehidupan yang sedang kita lalui sekarang. Itu penting. Kemudian tanda orang ingat mati ni, tanda orang ingat ni ada 3. Jadi kalau orang kata dia ingat mati, kita tak kata orang lain lah, saya lah dan kita semua. Ini sebagai muhasabah, minta maaf kan. Kadang-kadang kita bercakap, kita terlupa diri kita. Baik, bila kita ingat mati, dia ada 3 tanda. Yang pertama, kita akan menambah ibadah. Kita tidak akan menangguh-nangguh ibadah. Kita akan meningkatkan ibadah. Yang kedua, kita akan mempercepatkan taubat. Tadi kita menambah ibadah, yang kedua kita mempercepatkan taubat. Dan yang ketiga, apabila kita ingat mati, kita akan menghindarkan kita daripada maksiat. Ini tanda orang ingat mati. Jadi ibadat, taubat, maksiat, 3 perkara ya. Dengan ibadat kita menambah, dengan taubat kita segerakan, dengan maksiat kita tinggalkan. Ini orang kata tanda ingat mati. Sebab semuanya ingat mati ni bukan words tapi verb. Verb artinya tindakan, bukan kata-kata. Terima kasih. Dan kita dengar lagi dari Johor, Cik Farid. Saya tanya Ustaz, apakah beza antara takut dan harap? Itu je. Terima kasih. Takut dan harap. Takut dan harap ini umpama 2 sayap yang perlu bergerak serentak untuk kita terbang menuju keredaan Allah. Macam sayap burung lah. Dia kalau ada 1 sayap saja, dia tak boleh terbang. Dia mesti ada 2 sayap. Jadi satu yang dia kata khauf, ataupun dalam ulama' dia kata khasyah. Khauf ni dia beza dengan khasyah. Bila khauf ni macam kita takut pada rimau, kita akan jauh daripada rimau. Tapi khasyah ni kita takut dengan Allah, kita makin dekat dengan Allah. Itu bezanya khauf dan khasyah. Baik. Kemudian kita takut pada neraka, kita takut pada dosa dan sebagainya. Ini takut. Tetapi kata ulama, jangan hanya banyak takut. Dia mesti diimbangi oleh harap. Kerana kalau kita terlalu banyak takut, kita akan jahat sangka, buruk sangka kepada Allah. Allah akan menyeksa, Allah tidak akan mengampun, kita akan masuk neraka. Tak boleh. Maksudnya mesti diimbangi oleh raja. Raja ni harap. Maksudnya di samping takut kepada Allah, harap pengampunan Allah. Di samping takut untuk berdosa, kita harap bahawa dosa kita akan diampuni. Jadi waktu itu barulah 2 sayap ini akan pergi. Baik. Cuma pada waktu saat nak meninggal dunia, itu kita kena 100% harap. 100% harap. Jangan takut lagi dah. Dia tak boleh 50-50 dah. Dia mesti 100% harap. Dan waktu kita berdosa, 100% takut. Jangan nanti kita kalau dah banyak sangat harap, kita kata Allah ampunkan, Allah, akhirnya kita lalai balik, kita leka-leka balik, makin jauh balik pada Allah. Jadi khauf dan harap ni 50-50 dalam keadaan biasa, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu ada dia punya portion yang sesuai dengan keadaan itu. InsyaAllah. Dan sebenarnya ramai lagi pemanggil yang kita nak raikan bersama dengan Ustaz. Tapi insyaAllah nanti sesi-sesi akan datang lah insyaAllah. Dan juga saya nak Ustaz rangkumkan kesimpulan kita bersama dengan beberapa persoalan yang saya kira Ustaz, kalau sebagai seorang Islam, takut pada Allah itu menjadikan Ustaz kata perkara-perkara lain itu kecil pada kita jika Allah bersama dengan kita. Dan masalah orang Melayu kita ni kadang-kadang ramai yang bertanya takut pada perkara-perkara gaib lah, sebelum hantu syaitan dan sebagainya. Ustaz, tolong Ustaz, silakan. Takut ini ataupun khauf atau khasyah ini termasuk daripada 10 satu daripada 10 sifat mahmudah. Kita mesti ada takut kepada Allah. Jadi sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kategori wali-walinya ataupun orang yang akrab dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang yang hampir dengan Allah tu, dia tidak ada takut dan tidak ada duka cita terhadap hal-hal dunia. Mengapa? Ada 4. Bila kita takut kepada neraka, bila kita takut kepada Allah, maka kecillah seluruh penderitaan dunia. Kecillah penderitaan dunia. Sebab itu satu analogi, apabila kita makin tinggi kita dengan Allah, seperti mana kita naik kapal terbang, makin tinggi kita naik, makin kecillah dunia. Jadi penderitaan dunia semua kecil, kerana memikirkan penderitaan akhirat yang lebih besar. Jadi apalah kata solat subuh, yang kata penderitaan nak lawan tidur tu semua dibandingkan dengan seksa neraka. Seksa neraka itu subhanallah yang paling ringan
penghuni neraka tu yang seksa yang paling ringan, dipakaikan kasut menggelegakkan otaknya. Jadi dengan itu kecil penderitaan dunia. Yang kedua, apabila orang tu dia takut kepada neraka, takut kepada Allah, dia akan rajin beribadah. Dia terbuang sifat-sifat malas tu, semua akan terbuang. Sebab apa? Dia nampak bahawa kalau dia nak ini, biarlah dia mujahadah. Yang kata pahit mujahadah, kerana syurga itu manis. Kerana apa? Penderitaannya. Sebab itu kita rela menerima penderitaan yang sedikit demi menghindari penderitaan yang lebih besar dan lebih banyak, lebih kekal di hari akhirat. Ini yang saya rasakan yang penting. Jadi sebab itu kita kena menghadapi ketakutan kita, ya, dengan yang sebenar-benarnya, ya, iaitu takut kepada Allah, takut apabila kita berdosa, takut kepada neraka. Yang itu yang kita kena hadapi. Bukan takut semata-mata dengan ada tindakan. Dan jangan takut perkara-perkara yang kita tak patut takut, prasangka, andaian, masa silam dan sebagainya. Dan insya-Allah beranilah kita menghadapi kehidupan ini dengan rasa takut kepada Allah. Itu simpulan. Beranilah menghadapi kehidupan ini dengan rasa takut kepada Allah. Sekian, wabihi wallahu alam. Yang baik itu tentunya datang daripada Allah. Terimalah. Pasti ada kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia